daripada korang beli Myvi, baik korang beli Saga Cross dulu nanti. Trust me. Yo guys, hari ni kita nak review Proton Saga. Tak. Hari ni lain sikit. Kita nak review adik kereta ni. Let's go. Kita ada dengar khabar baru, which is ini mungkin adalah perkara yang memang dah confirm dah pun, iaitu kita akan ada satu model baru tahun ini berdasarkan platform AMA yang ini. Platform yang sama dengan Saga MC3, iaitu Saga AMA 02. So basically Proton Saga AMA 02 ataupun yang dikatakan sebagai Proton Saga Cross ni sebenarnya adalah sebuah SUV. Dia bukanlah sebuah hatchback yang macam kita dengar pada rumours 2-3 tahun lepas. Tapi sekarang ni nampaknya Proton ada plan untuk jadikan Saga ni sebagai sebuah compact SUV. Ini akan menjadi SUV di dalam kategori segmen A, iaitu compact SUV yang akan bersaing secara terus dengan Pro 2 Ativa, Honda WRV dan juga Chery Tiggo Cross. So basically Proton sebenarnya nak bawa satu SUV compact untuk dijadikan sebagai segmen mampu milik, di mana kalau sekarang ni kita tengok kepada market Proton sendiri, the paling cheapest untuk SUV yang Proton ada adalah Proton X50 ya, tapi itu pun harga dia dalam 70-80 ribu lebih kan. Dan ini akan jadi SUV mampu milik, di mana harga dia kita akan cerita kejap lagi. Daripada segi enjin dia pula, difahamkan bahawa model Proton Saga AMA 02 ni akan digandingkan dengan enjin yang sama dengan Saga MC3 ni, iaitu enjin yang agak powerful, which is enjin 1.5 litre naturally aspirated IGT. Enjin ni dibangunkan oleh Horse Powertrain, iaitu salah satu company di bawah Geely, dan enjin ini sebenarnya menghasilkan 120 PS dan 150 Nm of torque. Sebagai perbandingan, Pro 2 Ativa menggunakan enjin 1.0 liter turbo, manakala Honda WRV menggunakan 1.5 liter NA. Yang tu pun lebih kurang samalah dengan Saga Cross yang akan datang ni. Dan dia akan ada sedikit kelainan dengan versi sedan, di mana untuk Saga Cross ni dia akan pakai satu transmission sahaja. Semua variant akan pakai 4-speed automatic yang dihasilkan oleh Aisin. So sebenarnya saya tahu kenapa reason Proton dia tak nak pakai gearbox CVT untuk Saga Cross ni. Sebab CVT ni pula dia sebenarnya lebih memfokuskan kepada smooth driving, penjimatan minyak, which is sangat-sangatlah sesuai untuk kereta-kereta macam hatchback ataupun sedan macam Saga yang saya pakai sekarang ni lah kan. Tapi 480 ni dia punya karakteristik dia more kepada pickup. Kalau you guys tekan je, dia akan bagi terus dia punya power pickup tu, power output tu. Dan benda-benda yang sangat-sangat responsif ni memang penting lah untuk SUV. Dia bukanlah sebuah kereta yang korang akan fikir tu, oh aku nak pakai SUV ni sebab nak jimat minyak. Tak. Kalau macam tu, baik korang beli Saga sedan ni, MC3. Untuk Saga Cross tu, yes, dia more on pickup, is actually one of the best transmission lah untuk kereta tu. Pair sekali dengan engine 1.5 litre IGT ni, which is dah memang super powerful. Saya rasa lah kan, daripada korang beli Myvi, baik korang beli Saga Cross dulu nanti. Trust me. And then daripada segi variant ni pula macam mana? So kalau macam Saga MC3 ni kita ada 3 variant, Saga Cross juga akan pakai 3 variant yang sama juga, iaitu kita ada 1.5 litre standard, executive dan also premium. Daripada segi dia punya spesifikasi ataupun features-features yang akan ditawarkan oleh setiap variant tersebut, berkemungkinan besar adalah sama je lah dengan macam yang kita ada pada Saga MC3 ni. Sebagai contoh, mungkin variant Saga Cross yang standard tu memang akan kosong je lah. Bukan kosong, tapi basic lah, radio yang basic. Macam Saga XZ dan premium mungkin akan dapat Android Auto, Apple CarPlay, dan benda-benda yang macam ADAS tu mungkin variant premium je lah yang akan dapat. Difahamkan juga daripada segi design wise, daripada segi rupa bentuk dia, tak kisah di luar ataupun dalam, mungkin akan similar je dengan Saga MC3 ni, disebabkan dia pakai platform yang sama. Dan saya rasa lah kan, dia punya interior dia nanti mungkin sebiji je dengan dashboard Saga MC3 ni. Paling-paling pun mungkin dia ubah sikit lah dekat dia punya screen tu kan. Sebab sekarang ni screen Saga MC3 ni memang ada bezel yang sangat-sangat tebal. Tapi sebab dia orang dapat SUV yang of course lah harga dia akan lain sikit lah daripada MC3, mungkin dah boleh pakai screen yang lebih kurang macam Tiggo Cross tu ke kan.
itu pun lawa juga apa kan. At least tak adalah nampak bezel dia tebal sangat, tak dapat janggal lah dekat situ. Design wise lain, mungkin design-design ombak, design-design corak-corak laut ni mungkin akan kekal, ataupun maybe diorang ada hala tuju yang lain untuk design-design pattern macam ni. Itu kita tak pasti lagi. Tapi Saga Cross tu saya boleh cakap dia akan sangat similar dengan Saga MC3 ni. Okey, ini pun satu benda yang sebenarnya rumours untuk tahun ini, untuk Saga Cross ni, ini benda yang baru juga, which is Saga Cross mungkin akan datang dengan variant hybrid, atau lagi tepat lagi variant PHEV, plug-in hybrid. Wow, bagi saya sendiri pun tak rasa rumours ni betul, sebab untuk kereta macam Saga, iaitu kereta rakyat, kereta marhain, untuk pakai PHEV ni, dia macam langkah bendul pun ada. Sebab sekarang ni untuk Proton, lebih-lebih lagi dekat variant diorang punya EMAS, diorang baru ada satu model untuk PHEV, iaitu Proton EMAS 7 PHEV, dan kereta tu pun baru launch dalam 2 bulan lepas, betul tak? So kalau ikut hierarki Proton, selalunya diorang akan pergi kepada model lebih besar, and then baru pergi model yang sederhana, and then model yang lebih kecil. So kita boleh nampak patternnya selepas ini mungkin EMAS 5 yang akan dapat plug-in hybrid tu terlebih dahulu. Tapi itu pun kita tak sure juga, sebab dekat China sana belum lagi ada model untuk Geely Starwish tu ada model plug-in hybrid. So benda tu pun kita tak sure kalau Proton boleh ubah EMAS 5 tu untuk jadi plug-in hybrid. Teknologi plug-in hybrid ni bukanlah teknologi yang masih dikategorikan sebagai murah. Dia masih lagi quite pricey sikit. Tapi kalau Saga Cross dapat buat hybrid tu, plug-in hybrid, lagi-lagi dengan zaman sekarang harga minyak tak menentu, dengan budi kita yang tinggal 200 liter, itu akan jadi game changer. Dia bukan setakat akan bunuh pesaing-pesaing dia dekat segmen B ataupun segmen A, dia juga akan bunuh mungkin abang-abang dia sendiri macam X50 dan S70. Sebab penjimatan minyak tu sekarang ni dah jadi satu isu yang penting untuk orang Malaysia. Tapi kalau Proton Saga Cross tu, dia ada variant EMAS PHEV, saya pasti dia akan pakai powertrain yang sama dengan EMAS 7 PHEV, iaitu sistem yang sama, iaitu sistem 1.5 liter IGT, Naturally Aspirated Engine, digabungkan dengan sistem hybrid DHT 120, di mana dia boleh hasilkan lebih kurang 163 PS, which is not bad untuk sebuah kereta yang bersaiz compact macam Saga Cross tu. Confirm itu akan jadi kereta yang paling powerful sekali. Dan daripada segi penjimatan bahan api dia, macam EMAS 7 PHEV, dia boleh gerak 1000 km dengan combine antara dia punya fuel tank dan juga dia punya electric power. Tapi untuk Saga Cross ni, kalau dia boleh dapat at least 700-800 km pun, itu memang dah perfect dah. Cuma sekarang ni better kita simpan dulu angan-angan ni, walaupun mungkin boleh jadi, tapi mungkin Proton Saga Cross ni akan keluar 3 variant yang tadi tu dulu. Lepas tu dia punya plug-in hybrid dia akan keluar tahun-tahun depan. Itu mungkin lagi logik lah daripada dia orang nak launch semua benda ni serentak. So itu dia tadi apa yang kita dah cerita tentang Proton Saga AMA02 ataupun Proton Saga Cross, di mana untuk kereta ni, Saga Cross ni, difahamkan dia punya harga dia mungkin akan jadi jauh lebih mahal sikit lah berbanding dengan Saga MC3 yang sedia ada. Sebab itu adalah sebuah model SUV, dan kebiasaannya SUV ni dia memang a bit pricey sikit lah berbanding dengan model sedan. Dan ditambah lagi dengan mungkin kita akan dapat features-features yang baharu di dalam Saga Cross yang tak ada dalam Saga MC3. Manalah tahu kan, mungkin dapat contoh macam ADAS level 2 ke, adaptive cruise control ke kan. Belum lagi dengan impian kita untuk tengok Saga Cross plug-in hybrid. Confirm harga dia akan lagi tinggi lah daripada Saga MC3 ni. Tapi ada kemungkinan harga dia mungkin lagi rendah daripada Ativa, ataupun dia akan main dengan kelompok Myvi Ativa. Ya, dia mungkin akan main dengan kelompok harga macam tu, di mana dalam anggaran saya mungkin berkemungkinan besar untuk Proton Saga Cross ni, harga dia berkemungkinan besar akan bermula pada sekitar RM50,000 sehingga ke RM60,000. Ini untuk base 3 variant yang tadi, standard, exact dengan premium. 50 ke 60,000, itu actually angka yang not bad lah. Ataupun mungkin lagi realistiknya maybe 55,000 sehingga ke 65,000, macam tu, bawah 70,000. Kalau diorang menawarkan specs dan features-features yang lebih kurang sama dengan Saga MC3 yang saya ada hari ini. Tapi let's say, andai kata
kalau Proton bagi jajan-jajan yang lain ke kan, mungkin harga dia akan up sikit lah. Tapi apa yang saya boleh pasti, harga dia memang takkan jauh beza dengan produk Altiva, malah maybe lebih murah lagi daripada produk Altiva. So bila kereta ni akan launch, berkemungkinan besar pada hujung tahun ini, iaitu timeline yang sama dengan kita dapat Saga MC3 tahun lepas. Dan mungkin kereta ni juga akan dipamerkan di Kuala Lumpur International Mobility Show pada bulan 6 nanti. So untuk event tu nanti kita akan cover juga. Dan saya nak korang juga stay tune dalam channel ni, sebab kita akan ada banyak model-model kereta baru yang kita nak discover, dan banyak model-model kereta rumors yang kita akan bongkarkan dengan lebih banyak lagi pada masa-masa yang akan mendatang ini. So stay tune dalam channel saya sepanjang tahun ini, dan insyaAllah kita akan buat lebih banyak video lagi. Saya minta maaf sebab sebelum ni kita jarang buat video sebab ada masalah sikit lah kan dengan masa lagi dan sebagainya. Tapi kali ni we are full focus on this, and I'll see you guys on the next video. So kita jumpa lagi dengan video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe channel saya dekat bawah ini. Bye bye semua. Assalamualaikum.